Ada tak nak mencari kereta Vios model lama ni? Yang ini cash je, tak boleh loan Harga tengok sampai hujung. Nanti saya bagi tahu. Okey. Sebelum tu aktifkan 5 butang kat sebelah. Follow guys, repost video saya, bantu saya guys naikkan balik follower saya. Ni akaun saya yang kedua. Akaun pertama dah ban, tapi saya akan naikkan balik follower saya. Bantu saya guys. Jom kita survey sikit kereta Vios tahun 2003 1.5 e-spec ni. Okay, yang mana nak mencari kereta-kereta yang murah, yang ni saya nak jual 13,000 sahaja sebelum on the road. So siapa yang nak mencari kereta ni boleh datang sini, kita bagi test drive. Okay, dah siap cat balik, kita dah buat full body cat, nampak semua cantik. Engine, gearbox, aircon semua saya jamin 100%. Tip-top condition, boleh jalan jauh. Sebab kereta ni saya ambil daripada KL, bawa balik Seremban. Sedap gila atas highway guys. Walaupun kereta Jepun dah lebih 20 tahun, tapi kita feel bawa dia tak sama macam kereta nasional. Lebih sedap, lebih padu guys. Saya jamin 100%. Okay, dalam dia semua masih original lagi. Tip-top condition. Seat semua masih cantik lagi. Owner lama memang jaga kemas guys. Okay, kalau boleh tengok second row dia pun masih cantik lagi, kemas. Bumbung dia pun semua tak macam kereta dah usia 20 tahun. Kalau korang tengok depan-depan, korang akan lagi puas hati guys. Enjin Toyota tak payah dinafikan. Memang jenis tahan lasap. Kau pakai lagi 5 tahun, 7 tahun pun tak ada masalah. Sebab enjin Toyota paling jarang kita dengar ada isu punya. Okay. So kalau kau tengok memang tak ada kesan major accident pun. Kiri kanan fender dia semua masih cantik lagi. So korang yang mana ada pengalaman pakai kereta Toyota dah lama, tolong komen. Ada tak masalah dengan enjin? Itu kalau korang tak jaga memang ada masalah. Tapi kalau korang jaga memang takkan ada masalah. TikTok. Okay, komen kat ruangan komen dekat sebelah. Bagi saya info kereta Toyota korang macam mana. Okay, sesiapa yang berminat nak menjadi kereta terpakai macam ni, model lama ni, boleh roger saya. Kita test drive sama-sama. Berminat, tekan link dekat bio. Okay, jalan guys. Assalamualaikum.